Simpan emas fizikal yang macam ni ataupun simpan emas di ekor emas cap, mana yang lebih baik? Nak tahu? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share untuk rujukan pada masa akan datang. Pesan guru emas saya, emas yang terbaik adalah emas yang berada dalam simpanan kita sendiri. Jadi macam mana pula dengan ekor emas cap public gold kan? Okey, dekat ekor emas cap tu tuan-puan, hanya jadikan ia sebagai medium untuk tabungan emas tuan-puan sahaja. Bagaimana? Sebab dekat ekor emas cap ni, kita boleh menabung emas dengan bajet minimum RM100 sahaja. Ianya tak ada komitmen bulanan dan ianya boleh menabung ikut bajet tuan-puan sendiri. Kalau tuan-puan ada bajet 100, tuan-puan boleh menabung RM100. Kalau tuan-puan ada bajet 500, boleh menabung 500. Ianya terpulang kepada berapa bajet tuan-puan sendiri. Jadi tuan-puan hanya perlu fokus kepada pertambahan gram emas dan apabila cukup sahaja berat emas dalam gram tuan-puan, boleh keluarkan emas fizikal yang macam saya tunjuk dekat gambar ni. Jadi kalau tuan-puan ada sahaja persoalan melalui ekor emas cap ni, tuan-puan boleh sahaja type di ruangan komen. Saya akan reply satu persatu. Jadi untuk hari ni, kalau tuan-puan ingin mulakan tabungan emas fizikal di ekor emas cap public gold, tuan-puan boleh sahaja klik link di bio ataupun rujuk pergi video yang berada di profil saya. Saya akan bimbing tuan-puan mulakan simpanan emas ikut bajet tuan-puan masing-masing serendah RM100 hari ni bersama public gold. InsyaAllah nak banyak lagi ilmu kewangan dan emas, boleh follow.